Khusus bagi warga Sabah, ada bantuan daripada kerajaan SMJ, di bawah Ihsan Tabung Pendidikan Negeri Sabah, Bistari, sebanyak RM100. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku ada baca posting daripada Datuk Ben Chong, 4 Februari yang lalu. Dia ada maklumkan perkara ini. Jom kita tengok paparan ni. Kaedah bantuan yang mana bayi baru lahir dan ataupun anak darjah 1 diberikan bantuan secara one-off bernilai RM100 melalui akaun SSPN BSN. Objektifnya sebagai galakan menabung serta membantu keluarga berpendapatan rendah merancang masa depan pendidikan anak-anak. Syarat dia, ibu bapa ataupun penjaga asal dari Sabah serta tergolong dalam kategori B40, miskin atau miskin tegar. So, kat sini detail dia dah beritahu, pemohon tidak perlu ke Kota Kinabalu tetapi hanya boleh dibuat secara dalam talian. So kau pergi sahaja dekat sini, bistari.sabah.gov.my. Lepas tu dia akan keluar paparan ni. Dan kau tekan sahaja permohonan. Lepas tu korang masukkanlah daftar kat sini. Tekan daftar. Pendaftaran baru, sila pastikan isi maklumat yang betul. Tekan mula daftar. Nama, email. Lepas tu kat pengenalan hubungan. Sila pilih hubungan. Maksudnya nama anak kat sini. Nama ayah ataupun ibu kot. So daftar. Apa hubungan dia? Ibu. So ini bu kan. Ni ibu. So daftar. So lepas tu korang log masuk sahaja. Lepas tu dah itu sahaja. So harap membantu kalian semua untuk dapat manfaat bantuan Ihsan Tabung Pendidikan Negeri Sabah. Itu sahaja perkongsian. Aku Faizwan. Assalamualaikum.